Pagi hari pergi ke Bendang, membawa bekal di dalam raga. Walau bersara, jasamu dikenang, tetap terpahat sepanjang masa. Beliau dilahirkan pada 1 Mac 1972 di kampung Paluhinai, Pekan, Pahang. Merupakan anak kedua daripada 13 orang adik-beradik hasil perkongsian hidup pasangan Encik Amzah bin Karim dan Puan Zalihar binti Jusoh. Beliau mendirikan rumah tangga bersama Encik Zainal bin Abdul Qahar pada 27 September 1997 dan dikurniakan 2 orang putera serta seorang puteri. Menyingkap latar belakang pendidikan beliau, Puan Norizah memulakan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Paluhinai Pekan pada tahun 1979. Seterusnya, meneruskan persekolahan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Paluhinai dari tahun 1985 hingga 1989 sebelum melanjutkan pengajian peringkat CJ Tinggi Pelajaran Malaysia di Sekolah Menengah Kebangsaan Ahmad Pekan pada tahun 1990 hingga 1991. Beliau kemudiannya melanjutkan pengajian di Universiti Malaya dan berjaya memperoleh ijazah Sarjana Muda Ekonomi pada tahun 1997 serta Diploma Pendidikan pada tahun 1998. Dalam lipatan sejarah perkhidmatan, beliau memulakan kerjaya sebagai pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan St. Thomas, Kuantan bermula tahun 1998 hingga tahun 2009. Seterusnya, beliau meneruskan khidmat bakti di Sekolah Menengah Kebangsaan Abhaya Besar bermula 31 Disember 2009 sehingga Jun 2026. Sepanjang 28 tahun berkhidmat dalam dunia pendidikan, beliau telah mencurahkan jasa, ilmu dan bakti dengan penuh dedikasi demi mendidik anak bangsa. Sesungguhnya, jasa dan pengorbanan beliau amat besar nilainya dan akan sentiasa dikenang oleh seluruh warga sekolah. Pergi ke Pekan membeli selasih, singgah sebentar di tepi perigi. Jasa dan bakti tetap dikasihi. Cikgu Norizah sentiasa di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Puan Norizah binti Amzah, selamat bersara dan terima kasih atas perkhidmatannya selama 28 tahun. Semoga berbahagia dan juga gembira selalu di samping keluarga. InsyaAllah rezeki di mana-mana. Okay, ciao. Tahniah Cikgu Norizah. Tiba masa yang ditunggu-tunggu, tamat perkhidmatan. Okey, terima kasih kerana telah bersama-sama sekolah menaikkan grade, membantu anak-anak SMK Paya Besar dalam mata pelajaran sejarah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Cikgu Norizah dikurniakan kesihatan yang baik dan dapat
fokus kepada kerja-kerja ataupun perkara yang cikgu boleh buat selepas ini. Terima kasih banyak cikgu. Selamat bersara Kak Nuriza. Diucapkan semoga Kak Nuriza sentiasa sihat, dilimpahi rezeki dan dapat menumbuhi sepanjang tempoh bersara ini bersama keluarga tercinta dengan penuh rahmat daripadanya. Sekian, terima kasih. Selamat bersara Cikgu Nuriza. Kami sayang. Cikgu. Ya, Alif. Kenapa, Alif? Okay, nak tanya sikit. Ya. Okey, cikgu. Kan tak lama lagi Cikgu Nuriza akan bersara. Ada tak Ya. ucapan sikit cikgu nak bagi kat Cikgu Nuriza? Ya, pertamanya Cikgu Nuriza, saya kenal seorang yang sangat hebat, seorang yang sangat berwibawa dan berkomitmen dalam menjalankan tugas. Saya kenal beliau bermula 2004 lah, semasa cikgu pindah ke sini. Saya kenal beliau seorang yang selalu tersenyum. Tak banyak masalah yang ditimbulkan untuk pihak pentadbir sekolah. Jadi saya mengucapkan selamat bersara kepada Cikgu Nuriza. Saya doakan supaya Cikgu Nuriza sentiasa sihat dan gembira bersama keluarga. Terima kasih atas perkongsian semasa kita berada bersama-sama di ABES. Selamat bersara Cikgu Nuriza. Saya nak mengucapkan selamat bersara kepada Puan Nuriza. Terima kasih atas segala khidmat bakti sepanjang berada di PABES, terutama dalam bidang kemanusiaan dan untuk subjek sejarah. Saya juga mendoakan agar Puan Nuriza akan beroleh kebahagiaan dan ketenangan bersama dengan keluarga selepas ini. Baiklah, selamat bersara dan terima kasih. Bye. Kami mengucapkan selamat bersara pada Puan Nuriza. Semoga Kak Iza terus kekal sihat. Okey, dan terus bahagia bersama keluarga tersayang. Okey, Selamat bersara Kak Iza. Jangan lupakan kita orang dan jumpa lagi. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teristimewa untuk Kak Nuriza. Kami ingin mengucapkan selamat bersara. Semoga Kak Iza sentiasa sihat dan juga berbahagia bersama keluarga. Selamat bersara Kak Nuriza. Selamat bersara. Buat Kak Iza bukan sekadar rakan sekerja, tapi seperti kakak. Saya doakan supaya Kak Iza sihat dan bahagia bersama keluarga. Selamat bersara Kak Iza. Selamat bersara Cikgu Nuriza. Selamat. Kapan terakhir kita bicara? Kapan terakhir kita saling bertatap muka, berkata cinta? Sadarkah engkau yang dulu sudah berbeda, membuat kita semakin jauh, tak lagi sama seperti dulu. Bila memang kau tak bisa bersama, jika lelah dan keluhkan semua rasa, lepaskan genggam tanganmu, jangan paksakan untuk rindu, kan ku tutup semua ruang di hati.